sama-sama usahakan, sama-sama war-warkan, sama-sama kempen kepada sanak saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam daripada perantauan. Kami berada di tapak pembinaan pusat anak yatim Darul Hanan. Tuan-tuan dapat lihat sekarang di belakang saya. Sekarang ni usaha ini kita telah laksanakan pada peringkat awal. Alhamdulillah, dalam tempoh 6 ke 7 bulan daripada apa yang kita telah lakukan hari ini, bukti jelas telah ada di hadapan mata tuan-tuan dan puan-puan. Pembinaan ini berjalan dengan lancar. 60% pembinaan di peringkat awal, bangunan di tingkat 1 telah pun hampir siap. Kemudian dia akan naik lagi tingkat 2 dan tingkat 3. Okey, insya-Allah laluan yang mudah untuk tuan-tuan datang ke sini. Andai kata anda ride motor, ride kereta dengan keluarga dan sebagainya, sebagai membuktikan bahawa ini adalah kenyataan. Anda boleh ambil roundboard yang ada di kawasan Yala ini. Selepas roundboard yang Ngala ke Yala untuk pergi ke Hatnyai, bangunan ini terletak di persimpangan sebelah kiri. InsyaAllah boleh nampak daripada tepi highway. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari di mana kita dapat melihat betapa usaha gigih dan doa daripada anak-anak yatim ini membawa keberkatan kepada kita. InsyaAllah, saya ulangi sekali lagi, teruskan memberi sumbangan kepada kita Yayasan Amal Pulau Pinang untuk membantu merealisasikan ini. Anak Penang, anak utara pasti boleh untuk membina. Dan insyaAllah tuan-tuan, bangunan yang kita tunjukkan ini adalah bangunan yang telah siap fasa 1 bermula, tingkat yang pertama. Dan insyaAllah fasa kedua dan ketiga akan diteruskan. Semua ini adalah hasil daripada kutipan daripada tuan-tuan yang telah memberi sebelum ini. Dan insyaAllah jika tuan-tuan komitmen di dalam usaha untuk mencari dana untuk menyumbang kepada anak-anak yatim yang telah dibina ini, insyaAllah projek ini akan mudah dan selesai dalam masa yang singkat. Jadi tuan-tuan boleh melihat sendiri sejauh mana yang telah dijalankan lah. Ini adalah fasa yang pertama, tuan-tuan tengok. Jadi insya-Allah bukan saja dari sudut pembinaan, jadi kita juga memerlukan dari sudut untuk kita menyara sara hidup mereka dan memberi didikan dari peringkat awal. Sehinggalah ketika mana mereka berusia lebih kurang 15 atau 16 tahun, mereka akan cuba usaha untuk berdikari. Tapi walau macam mana pun, insya-Allah tuan-tuan, projek ini terus diteruskan melalui dana yang tuan-tuan beri sendiri. Insya-Allah. Sekarang ini, insya-Allah, segala usaha yang telah kita jalankan sebagai ini membuktikan bahawa kita serius untuk membina dan merealisasikan kemahuan bagi pihak anak-anak yatim ini. Tuan-tuan, saluran yang tuan-tuan boleh untuk memberikan sumbangan adalah hak kami. Pihak kami akan menyalurkan segala bantuan yang telah diberikan kepada pihak pembangunan pusat Darul Hanan ini. InsyaAllah kita sama-sama usahakan, sama-sama war-warkan, sama-sama kempen kepada sanak saudara di sana. Sekian.